Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okay, hari ni saya datang nak bakar sampah kan, sebab hari Jumaat memang saya tak datang kebun. Dan hari Khamis malam hujan, Jumaat pun hujan kan. Air longkang memang tinggi. Jadinya nasib baik tak melimpah masuk dalam kebun. Tu air longkang. Sikit lagi nak melimpah masuk dalam kebun kan. Kalau kita tengok tebing dia lebih kurang 6 inci lah, 15 cm lebih kurang. Tapi saya rasa kurang lah. Jadinya kayu-kayu agak basah lah kalau kita nak bakar pun kan. Basah tak basah sangat lah sebab ada tanda-tanda tempias ni. Tapi kita dah bawa minyak tanah dan kita dah bawa kotak kosong lah nak bakar. Jadi tak apalah tu kan. Kejap lagi saya bakar sampah. Tapi ni nak cerita. Dah siap dah. Okey, apa yang saya dah buat kat kereta ni kan. Okey, ni dia upgrade yang terkini lah. Pakai permanent hub lock. Permanent hub lock ni tak boleh nak pilih lah, nak off, nak lock, nak on, tak boleh lah. Dia terus lock kan. So yang ni daripada MS Autowork lah. Custom made. Custom made tu macam mana dia custom? Dekat bahagian tengah ni lah yang dia custom, nak bagi muat. Yang gigi apa semua tu memang dah ngam-ngam dah kan. Lain semua pun saya pun tak tahu jugalah apa yang dia cerita. Cuma yang jaket ni, water jacket yang tutup dekat enjin tu, memang dia custom made lah untuk fit, untuk tutup bahagian ni kan. Lepas tu adalah lagi kerja-kerja nak bagi muat. Tapi gigi dalam tu memang dah ngam lah dengan dia punya CV joint kan. Dan apa lagi, sebab tak banyak saya repair pun, bearing sebelah kiri ni pecah. Bearing dia tukar, seal, O-seal sebelah kanan tukar kan. Apa tu, steering box servis sebab bocor. Ni nampak yang berkilat tu baru lepas cuci tu. Sebab dia bocor kan. Alhamdulillah lah. Nasib baik Pomen boleh buka servis lah kan. Tak ada kerosakan kritikal. Sebab masa mula-mula dia bunyi kruk-kruk-kruk tu, lepas tu tengok leaking, ingatkan ada bearing pecah. Sebab dia recirculating ball kan. Recirculating ball tu takut ada bearing pecah dalam tu, sampai bunyi kruk-kruk-kruk. Tapi rupa-rupanya bukan. Alhamdulillah. Dia bearing tayar sebelah kiri pecah dengan universal joint coupling long sub depan satu pecah. Jadi enjin pun dah check, timing belt okey kan. Harap-harap ready lah untuk pergi Salur Gajah hujung bulan 6. Bukan hujung bulan 5, hujung bulan 6 kan. Harap-harap dah ready lah pergi Salur Gajah kan. Wind pun dah repair. Ada lagi lah sikit-sikit masalah elektronik yang tak repair pun tak apa, tapi rasa nak repair jugalah kan. Antara dia power window satu rosak kan. Power window ni dah banyak kali dah repair, tak jadi-jadi juga kan. Dia bukan tak jadi, bila kita repair, cabut soket dia, pasang balik, cuci-cuci lebih kurang, dia okey. Tapi lepas pakai 2-3 minggu dia tak jadi balik. Kena buka, cuci soket balik. Dia soket dia tu selalu jadi karbon. So antara sebab soket dia ni selalu jadi karbon adalah sebab spark dia tu, dia kena, orang kata, melompat kan. Bila spark dia kena melompat baru dia contact, dia akan jadi macam, lama-lama bahagian yang spark tu lompat tu dia akan jadi macam berkarbon ataupun oxidize. Yalah, dia akan jadi oxidize. So daripada Pomen pun dia kata pergi kedai wiring lah, check balik soket tu, buat macam mana kan. Kalau kedai wiring boleh cuci soket, betulkan balik dia punya plate untuk kontak dalam tu, okey lah. Kalau tak, mungkin terpaksa kerat soket tu
sambung direct lah. Yang mana yalah, kalau tak sayang kereta boleh buat macam tu lah. Jadi tak apalah tu kan. Ni saya nak start bakar-bakar lah kan. So saya dah check dah. Polypipe ni memang senang terbakar sebab dia plastik kan. Dia memang plastik, so dia mudah terbakar. Sebab tu bila kebun saya terbakar itu hari, memang ada yang sampai tak tinggal kesan dah. Memang habis terbakar kan. Dia cair habis terbakar sebab dia macam plastik. Jadinya dia tak serap air, rasanya ni boleh terbakar dengan mudah. Apa-apa hal pun saya setting dulu lah, masukkan benda ni dalam kerek tu. Lepas tu bakar lah. Bila dia dah menyala tu, kita masukkan lah polypipe ni. Lepas tu kalau yang ni pun api dah tak kuat, kita masukkan yang ni lah kan. Yang ni dia lembab-lembab sikit tapi rasa boleh terbakar kan. Untuk umpan api kita pakai minyak tanah lah. Kita pakai minyak tanah. Lepas tu kita cucuh lah. Okey, bagusnya minyak tanah ni adalah sebab dia tak menyambar. Dia tak menyambar. Kalau minyak lain dia menyambar. Okey, tu dah menyala tu. Jadi kita boleh masukkan pipe. Lepas api dah kuat tu, kita masukkan pipe lah. Okey, sebelum nak bakar pipe ni, saya dah kaji dah dia punya ikatan kimia dia. Dia terdiri daripada polimer hidrokarbon yang panjang lah, macam plastik kan. Dan antara dia punya sisa pembakaran dia memang karbon lah kan. CO2, CO, karbon monoksida apa semua tu. Dan juga aldehyde. Aldehyde ni adalah orang kata cancer causing punya gas lah kan. Fume ke apa. Cancer causing punya fume lah. So pastikan bakar dia dekat kawasan yang terbuka. Lepas tu jangan beria sangat lah bakar, biar dia ada pembakaran sempurna. Kalau beria sangat, campak sampai asap kepuk hitam tu, macam bakar tayar tu, tu tak selamat lah kan. Jadi kita bakar satu persatu. Jadi kita masukkan lah kan. Kita test dulu dia punya combustibility kan, keboleh bakaran dia. Kalau kita nampak dia terbakar cantik apa semua tu, slow-slow lah kita tambah lagi. Memang nampak lah dia cair kan. Boleh lah tambah lagi. Tengok tak bersisa lah. Ni pun plastik yang pecah-pecah pun saya bakar juga ni. Tak apalah, cerita bakar plastik ni slow-slow lah saya bakar. Memang saya datang kebun, kerja dia bakar-bakar je kan. Yang belakang-belakang ni, macam kawasan hijau-hijau ni semua saya dah racun. Tapi paling awal nak nampak kesan pun mungkin hari Isnin ataupun Selasa minggu depan. Genap seminggu dah tu. Sebab Isnin saya hantar kereta ni pergi repair. Hari Selasa saya datang racun. Lepas saya dah siap racun dalam pukul 1.30, pukul 2.10 dah hujan lebat. Jadinya itulah kan, tak tahulah apa hasil dia kan. Tapi pengalaman saya yang lepas, kalau racun pakai gam racun, racun tu lekat kan. Lepas setengah jam pun memang ada kesan lah kepada pokok yang kita sembuh racun. Ini pengalaman saya yang lepas lah. Jadi racun yang saya pakai yang lepas adalah glyphosate, racun cap Ecomax, dengan racun Diuron cap Encom. InsyaAllah okey lah tu kan. Cuma memang dia tak mati segera macam racun jenis Basta lah. Kayu lembap ni pun kita campak lah sekali kan. Sebab apa? Sebab takut kotak ni dah habis terbakar, nanti api tak kuat. Setakat ni asap dia tak adalah berkepuk sangat hitam dia kan.
So pelan-pelan lah kita bakar sikit kan. Ni nampak macam berasap tu pun sebab kita dah campakkan kayu lembap kan. Kalau macam tadi tu memang bersih lah. Bukan bersih lah, tak nampak hitam sangat, karbon tak banyak kan. Tapi apa-apa hal pun jangan terlampau taksub nak bakar banyak-banyak serentak. Kita bagi dia selang-selang sikit untuk membolehkan pembakaran dia lebih sempurna. Macam tu lah. Nampaknya polypipe ni memang boleh terbakar dengan baik kan. Jadi memang kita dah tengok sendiri cara dia terbakar kan. Jadi saya faham lah kenapa masa kebun saya terbakar itu hari tu, ada pipe-pipe tu sampai terbakar tak ada kesan. Dia macam kata kalau kita campak kayu dengan dia ni, rasanya dia ni lagi senang lekat api daripada kayu. Tapi cabaran pertama dia adalah nak bagi dia terbakar dulu. Lepas tu bila dia dah terbakar tu, dia dah jadi macam lilin. Marak. Tengok sendiri lah macam mana. Bukannya ada apa sangat dalam tu. Lebih kepada yang ni lah. Apa nama, polypipe hitam. Tengok sendiri cara dia terbakar. Bukan ada apa sangat pun dalam tu. Kosong je pun. Kayu api ada 4 batang. Ni daun kelapa yang kena serang kuman tanduk tu, basah-basah pun saya campak dalam tu. Dia kata kosong. Kuat kan dia punya api dia. Kali ni saya terbubuh banyak sikit kan. Tu pun dah tinggal sikit lah. Baru nampak asap hitam berkepul-kepul. Jadi saya eloknya orang kata bakar sikit-sikit lah, baru tak berkepul sangat asap dia tu. Tapi memang terbakar memang cantik. Memang dia terbakar licin. Tapi orang kata masukkan sikit-sikit lah. Ini saya masuk banyak ni. Terus jadi macam asap bisil. Okey, tak apalah itu kan. Okey, berkenaan dengan permanent hub lock ni ataupun hub lock mati ni, yang ni saya akan share sebab dia custom made kan. Saya dapat daripada Pomen MS Autowork kan. Saya dah tanya dia kan, barang kalau ada orang nak order boleh ke? Boleh. Jadi saya akan share dia punya FB dia kan. Sebab nak share nombor telefon kat orang ni dalam YouTube ni tak boleh. Nanti orang jadi macam Pak Long lah. Sampai minta derma, minta sedekah ke apa semua kan. Alamak. Kan jam. Kita ni pun nak repair kereta ni pun daripada bulan 3 tahun lepas kan, baru nak repair. Apa ingat YouTuber ni semua kaya. Lagi satu kan. Kalau sekiranya macam, sebab bila kita pakai permanent hub lock ni, kita masuk 4H ke 4L ke, kita tak payah turun lock, unlock apa semua kan. So what happen kalau CV joint tu pecah kan? Sebab saya pernah kena CV joint tu pecah sebelah masa trip dekat pos bala dengan kelab amal 4 kali lipat. So disebabkan dia pecah tu, kita terpaksa freekan hub lock tu. Bila kita dah freekan hub lock tu, barulah orang kata, kalau kita tak free tu, walaupun kita tak masuk dalam 4H apa semua tu, kadang-kadang ada bunyi klok 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 klok. Bunyi drive shaft tu kan, dia dah pecah dalam tu. Jadi untuk yang macam ni, kalau jadi macam tu, kalau selepas kita dah masuk dalam mode 2H balik, tapi masih ada, kalau CV joint pecah lah kan, dia akan bunyi drive shaft tu klok 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 klok. Kadang-kadang dia akan ada bunyi tu. So apa yang kita boleh buat adalah kita cabut je lah benda ni kan. Terpaksa lah cabut seketul untuk mengelakkan dia daripada orang kata lock kan. Kalau dia lock tu, dia pusing tu, dia akan kluk 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 kluk. Yang tu kan, dia kocak-kocak CV joint tu kan. Tapi kalau sekiranya CV joint tu pecah, kita dah masuk dalam 2H, lepas tu bunyi kluk 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 tu tak ada kan. Layan je lah, pakai je lah kan. Tak payahlah nak cabut CV joint nak cabut permanent hub lock ni kan. Sebab kalau kita cabut hub lock je, tak apa, tayar tak tercabut.
Tapi itu dia punya tindakan serta-merta lah. Kalau kata CV join pecah, bila kita pakai pemenang hard block ni, lepas tu kalau ada bunyi dry shap, bunyi kluk, maknanya kata terpaksa cabut lah sketul. Kan? Tu je lah. Okey, kalau kita boleh perhatikan dekat sebelah sini, kan, nampak atau tak nampak? Boleh nampak bergelegak-gelegak kan? Itu yang gelegak-gelegak tu bekas plastik yang saya bakar tadi tu. Tapi kalau polypipe ni, dia terbakar bersih. Dia terbakar bersih, tak ada tinggal sisa. Tak ada tinggal sisa sangat lah. Dia kering-kering, jadi abu-abu sungguh. Kan? Yang gelegak tu, kalau nampak lah dalam ni kan. Ni pun dah zoom dah ni. Nak zoom lagi ke? Yang gelegak ni, tu bekas plastik yang saya bakar tadi. Jadi inilah, dah habis dah bakar cincangan polypipe ni. Tengok, bersih dalam tempat bakar ni. Mana ada getah cair. Yang ni, yang getah cair ni, itu adalah ni lah, bekas apa, pot siram air yang saya bakar ni, dengan bekas, orang kata water dispenser yang saya bakar lah, sebab dah pecah. Itu ni lah, bakar lah kayu kepuk ni 2 batang. Sebab tak bakar pun tak apa, dia orang kata memang dia terbakar okey. Tak payah nak pujuk api sangat dengan batang kayu ni rupanya. Ni kita kepal-kepalkan dia supaya dia boleh terbakar secara komplit lah. Jadi itulah dia cerita bakar polypipe ni kan. Yang atas gelegar ni pun kalau rasa-rasa menyemak kan, memang dah tak ada kegunaan. Sekarang pun memang saya tak nampak yang saya akan pakai dia lah kan. Biawak rupanya, terkejut aku. Oh, tu dia. Tengah mengarut pasal pipe ni, tiba-tiba bunyi kecepush kat belakang kan. Oh, kata takkan babi melintas ni. Fobia ke babi gitu lagi. Tak hilang lagi. Tak apalah, itu je lah perkongsian saya pada kali ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani. Alhamdulillah, kemas dah. Kan, lapang dah depan ni.